Susuk besi dimungkari, air seni menakluki, hitam gelap jadi putih, walau kotor tampak suci. Kebanyakan lagu KOI, daripada lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni kita ada berbunyi macam Jepun sikit, bunyi macam Jawa-Jawa sikit. Yang kita nak bawa, kita punya muka lah is Nusantara lah. Sebab KOI ni lebih kepada jurumus, kita tak mengejar untuk viewer sangat. Sebenarnya kita lebih kepada berkarya dan apa yang kita nak lontarkan dari segi kita punya muzik sebenarnya. Jadi tapi alhamdulillah dia progress tu makin naik lah, alhamdulillah. Kepada semua peminat, jangan lupa support KOI, boleh follow dekat KOI official MY dekat IG, dekat TikTok pun KOI. Dan kalau nak tahu berita lanjut ataupun nak dengar secara eksklusif lagu-lagu KOI selepas ni, boleh join kita orang punya clan, KOI clan. Ada link dia dekat kita orang punya bio. So segala merchandise apa semua kita orang letak dekat situ. AI sekarang ni ialah zaman teknologi. Bagi saya tak ada, orang cakap tak ada efek sangat pun, sebab kadang-kadang orang menggunakan AI ni untuk fast, untuk cepat dia punya dari segi produk. Tapi daripada daripada segi lagu, jiwa tu dia tak ada dalam tu. Sebab yelah kita pun tahu robot buat kan. Dia terlalu orang cakap perfect sangat pun tak okey juga. Dia kena ada benda yang salah tu, kadang-kadang benda yang bagus Inhuman sebenarnya. lah. So, ada human lah. Human touch. Jadi macam samalah macam kita guna aplikasi Google ke Wikipedia and what not kan. Sepatutnya AI tu kita gunakan macam gitu. Maknanya macam untuk dijadikan guide saja. Jadi bukanlah untuk kita gunakan semua macam tu. Jadi benda ni berkaitan dengan seni kan. Penulisan, nyanyian. Jadi benda tu, seni ni kira macam mewakili manusia kan. Jadi kenalah kita bawa benda kemanusiaan itu. Bukannya kita guna AI sepenuhnya. Itu pandangan saya lah. Itulah. Yelah, kita anak seni ni, kita bukan ego. Dia sebenarnya kita ada benda yang apa yang kita nak keluarkan. Kadang-kadang ada, tak tahu lah, saya tak tahu. Kadang-kadang AI boleh buat ke tak boleh buat. Tapi kadang-kadang daripada segi melodi dan jiwa tu sebenarnya dalam lagu tu, bagi saya itu penting sebenarnya dalam pemikiran untuk seni lah. Betul. Kita pernah try kan Coy. Kita pernah try. Tapi apa yang AI hasilkan tu macam dapat. benda tak Memang tak macam sama. yang macam orang cakap lagu-lagu iklan mungkin dia orang boleh lah buat kot, tapi untuk lagu macam mainstream yang macam ada jiwa ni saya rasa tak kot. Tak kot. So kita decide untuk tak pakai terus lah kot kan. Tak payahlah kot. Kita boleh buat lah. Kita boleh buat. Kenapa bertopeng sebab benda tu tak plan, and sebenarnya kita orang ni nak mengelakkan daripada berlakunya konflik antara label-label. Okay, yes. Faham lah. And bila dah bertopeng tu, saya pakai topeng, dia orang ni tak pakai topeng. Asalnya dia orang tak pakai. Tapi bila saya pakai seorang, dia orang tengok macam tak best. Lala semua tiga-tiga pakai, bapa pakai. Jadilah KOI. Dia sebenarnya saya tak langsung, sebenarnya benda ni kita tak plan buat KOI ni. Bila lagu tu viral, dia macam mana, nak tak nak lagu tu dah viral, kita kena teruskan. Tapi dah masa sama kita dalam ahli ni kita ada konflik pekerjaan dan kita ada sign dengan label lain. So untuk mengelakkan benda tu, macam Mia pun dia pakai topeng pun sebab takut kantoi dengan bos dia lah. Itu je lah. Saya boleh jangan berani tanyalah tu saya lah. kerja apa. Kerja apa lah, tapi itulah benda tu lah. Jadi saya nak elak je lah. Tapi orang dah tahu dah. Dia dah tahu okey. Yang tahu tak apa. Yang bos dia je tak tahu. Tak ada masuk-masuk apa-apa lah. Tak ada. Basically conflict of interest lah kot. Masing-masing ada masalah masing-masing. Jadi kita bertopeng. Jadi bertopeng. Tentu.